Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Ainul Azmi bin Azman. Saya merupakan alumni Kolej Vocational Datuk Seri Muhammad Azin, Alor Gajah Melaka, mengambil jurusan Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam. Merupakan kohort kelima yang telah tamat pengajian pada tahun 2019. Selepas tamat pengajian, saya bekerja selama setahun di WHH Engineering and Construction sebagai site supervisor. Kemudian pada tahun 2021, saya menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam jurusan Teknologi Kimpalan dengan kepujian dan telah pun tamat pengajian pada tahun 2025 di UTHM. Dan kini saya menyambung pengajian ke peringkat sarjana dalam jurusan Pendidikan Teknikal dan Vocational juga di UTHM. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi dan pembakar semangat kepada adik-adik di KV untuk terus memperbaiki diri dalam apa jua bidang. Sekian, terima kasih.